Kepimpinan lama ATM masih naik turun di mahkamah sambil Panglima Angkatan Tentera baru minta wang pentadbiran. Panglima Angkatan Tentera Malik Razak Sulaiman yang baru dilantik minggu ini berjanji akan menaikkan semula martabat perkhidmatan. Perkara ini diumumkan pada Majlis Sambutan Mula Tugas Panglima Angkatan Tentera ke-24 pada 4 Februari 2026 di Mindef. Katanya, saya berjanji di sini bersama dengan Panglima-Panglima Perkhidmatan Darat, Laut dan Udara bahawa kita akan melaksanakan total clean up. Pada masa ini, bekas Panglima Tentera Darat Hafizuddin Jantan, bekas Panglima Angkatan Tentera Nizam Jaafar dan bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Pertahanan Malaysia Razali alias sedang berdepan pertuduhan berkaitan rasuah. Minggu ini pula, seorang pegawai kanan tentera ditahan oleh SPRM Negeri Sembilan selepas disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM28,000 sejak 2024. Sudah 2 minggu Anwar Ibrahim membekukan semua perbelanjaan perolehan di Mindef. Namun, Panglima Angkatan Tentera Malik akan bertemu Anwar dalam masa terdekat untuk menamatkan pembekuan tersebut. Menurut Malik, terdapat perbelanjaan operasi dan perbelanjaan pembangunan yang menurutnya perlu dikendalikan. Ini menimbulkan soalan mudah. Apakah bukti bahawa Angkatan Tentera Malaysia benar-benar sudah bersih? Adakah ini diukur melalui jumlah pegawai yang ditahan ataupun bilangan pegawai tertinggi yang didakwa atau melalui pemerkasaan proses kelulusan dan audit dalam ATM supaya keputusan peribadi tidak lagi jadi kebiasaan?